Tengok buah manggis aku ni, putik-putik buah manggis ni. Banyak betul lah kau tengok ni. Kan sini kan, kalau boleh nampak lah dekat bawah-bawah ni apa semua ni kan. Betul-betul menjadi kali ni musim. Buah pulasan ni pun kau tengok ni. Putik pulasan banyak kan. Pulasan apa semua kat atas ni. Ni. Aku excited gila nak sharekan dengan korang. Kau tengok buah mangga aku dekat bahagian atas tu kan. Okay, semuanya sebab apa tau? Sebabnya aku try guna baja siam ni. Power betul lah baja siam ni. Dia memang ada sedikit mahal. Tapi kalau untuk pokok buah-buahan, kalau kau try guna baja siam ni, memang kau tengok putik dia, buah dia. Betul-betul banyak dia punya buah dia. Aku puas hati betul lah. So, yang ini, aku recommendkan dengan korang. Sebab baja siam ni pun, sebenarnya, abang ipar aku sendiri yang recommend. Abang ipar aku datang sini, dia tengok, baja, kau try baja ni, dia kata. Dia kata memang bagus. Aku pun beli lah. Kan beli, aku try lah. Tabur, dia baja dia macam ni. Dia baja NPK lah. Baja NPK biji-biji macam ni. So, aku belilah sikit. Aku tabur lah dekat keliling ni je. Bukan banyak pun. Aku tabur sikit saja macam ni. Mak, sekali dia berbunga, sekali dia berbuah. Banyak betul lah. So, yang ini sangat-sangat recommend. Tak percaya? Jom. Saya tunjukkan korang dekat saya punya nursery. Kau tengok buah pokok lansat saya pula. Macam mana dia punya buah dia. Jom. So, korang tengok. Tadi pokok manggis yang sana tau. Kau tengok pokok manggis yang sini pula. Meritip dia punya dia punya buah-buah dia apa semua sekali kan. So, memang puas hati lah kan. So, tadi saya cakap apa? Saya nak tunjukkan korang pokok lansat saya kan. Okey, jom. Kat sana pokok lansat saya. So, ini pokok lansat saya ni. Kau tengok dia punya putik dia ni. Memang betul-betul banyak dekat atas tu semua banyak kan. Okey. So, saya gunakan baja ni. Baja ni, saya tak tahu nak explain macam mana dengan korang. Tapi saya dah cuba memang menjadi. Okey. Pokok-pokok saya yang dah lama tak berbuah. Yang berbuah sikit, kau tengok dia punya banyaknya punya buah tu. Sebab saya pakaikan baja ni. Okay, ini adalah baja apa? Baja siam, orang panggil baja siam. Kau pergi tengok kat dalam beg kuning. Saya letakkan baja siam ni kat dalam beg kuning. Harga dia ada sedikit mahal, tapi garanti korang puas hati. Bukan nak pakai selalu pun. Okay, pergi tengok kat dalam beg kuning saya.